Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Kita bertemu kembali dalam YouTube XM Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan, saya Ibrahim Osman. So, kali ini tajuk saya nak bawa adalah Psikologi Trader, cara kawal emosi ketika untung dan rugi. So, tuan-tuan dan puan-puan, benda pertama yang kita kena fahami peranan emosi dalam dagangan adalah setiap keputusan trader adalah dipengaruhi oleh emosi. So, emosi utama yang sering kali ada dalam dunia perdagangan ini, especially kepada semua trader, adalah takut, tamak dan panik. Dan tuan-tuan dan puan-puan, emosi yang saya sebutkan sebentar tadi, ia boleh menyebabkan keputusan impulsif. Okey, apakah keputusan impulsif? Keputusan impulsif ni dia macam aku rasa-rasakan harga nak naik. Aku rasa-rasakan harga nak turun. Itu kita sebut sebagai keputusan impulsif. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa kawalan emosi, trader mudah untuk melanggar pelan dagangan ataupun trading plan. Tuan-tuan dan puan-puan, bila anda mula melanggar trading plan ataupun pelan dagangan, itu bermaksud anda sudah berada dalam lingkungan trader-trader yang mostly tak boleh konsisten dalam dunia dagangan. Sebab dia tak boleh kontrol emosi. Dekat situ yang berlakunya segala-gala masalah, segala-gala penyebab kenapa ramai trader gagal konsisten dalam dunia perdagangan. Seterusnya kalau kita lihat tuan-tuan dan puan, sebab itulah kita nak untuk kontrol ataupun fahami apa emosi yang ada dalam dunia dagangan, dan daripada situ apa strategi yang kita boleh kawal. So, ingat tuan-tuan dan puan, kesedaran emosi boleh membantu keputusan perdagangan yang lebih rasional. Baik, tuan-tuan dan puan, antara strategi kawalan diri ketika mengalami keuntungan adalah yang pertama, keuntungan boleh menyebabkan overconfident. Ini psikologi yang anda kena faham. Contoh, anda dah untung sekarang. Bila anda dah untung sekarang, anda boleh ada satu perasaan yang kita sebut sebagai overconfident. Daripada overconfidence itu, dia akan berubah kepada overtrading. Di situlah yang akan berlakunya segala-gala masalah, tuan-tuan dan puan-puan. Bila anda dah terlalu overconfidence, anda dah terlalu overtrading, itu yang boleh menyebabkan emosi anda terganggu dan boleh menjadi penyebab kepada kerugian. So, tuan-tuan dan puan-puan, trader lebih cenderung untuk meningkatkan risiko bila terlalu yakin, overconfidence, dan akhirnya menyebabkan kerugian. Daripada keuntungan jadi kerugian. Sebab itu antara strategi yang anda kena pegang adalah kekalkan disiplin trading plan anda. Okey, kalau trading plan anda kata anda sehari hanya boleh trade 2 kali, anda trade 2 kali sahaja. Anda hanya boleh trade 0.01, anda trade 0.01 sahaja. Okey, so itu yang anda kena setkan sebagai satu strategi untuk kekalkan disiplin bila anda start untung. Dan seterusnya adalah elakkan trade kerana terlalu yakin. Ini yang saya sebutkan tadi, overconfidence convert to overtrading. So, anda kena elakkan trade sebegitu. Jangan sesekali, tuan-tuan dan puan-puan, bila anda terlalu yakin, untung, confirm lepas ni, setiap kali saya entry dia akan untung. Di situlah akan mengalami segala masalah. So, ingat dalam mindset, pertama, kekalkan disiplin pelan dagangan anda. Yang kedua, elakkan trade bila terlalu yakin sangat. Kita cool down dulu, relax dulu. Dan tuan-tuan dan puan, kerja anda ingat, setiap kali anda untung, anda fokus kepada konsistensi keuntungan. Jangan fikir tentang benda-benda lain, nak beli rumah lah, nak beli kereta ke, semua kita terpisah. Yang penting macam mana kita boleh kontrol diri kita boleh kawal diri kita bila kita boleh untung. Seterusnya, bukan ketika keuntungan saja, kerugian pun sama. Bila ada kerugian, anda kena tahu apa strategi kawalan diri anda. Pertama, ingat tuan-tuan, setiap kali mengalami kerugian, anda anggap saja kerugian adalah perkara yang biasa, perkara yang normal dalam dunia trading. Dan yang kedua, ini yang paling bahaya tuan-tuan, iaitu elakkan revenge trading. Jangan sesekali nak balas dendam dengan pasaran, tuan-tuan dan puan-puan. So, kita tenang dulu. Dan yang paling penting, jangan trade ketika emosi marah ke, panik ke, tengah stres ke, jangan. Okey, kalau anda sedang mengalami emosi ini, jangan buka chart anda, pergi buat kerja yang bagi anda relax dulu. Dan selepas itu, anda boleh join balik. Baik. Next adalah nilai semula kesilapan trading. Okey, contohnya bila berlaku loss, anda anggap benda yang biasa. Trader-trader pro pun boleh mengalami loss. So, anda ambil, anda tengok chart balik, okey, kat mana kesilapan kita? Apa yang boleh diperbaiki? So, itu antara
perkara yang anda boleh buat, satu strategi yang boleh buat memperbaiki trading anda ya. Dan antara strategi yang lain yang paling bagus saya rasa antaranya adalah kekalkan pengurusan risiko. Okey, anda fixkan, anda disiplinkan. Okey, contohnya risiko anda adalah 3/5. Maka anda setkan 3/5 untuk semua sistem anda. Tetapi kalau perlu diperbaiki, contoh anda jadikan 4/7 contoh so anda boleh ubah. Tetapi jangan terlalu besar sangat sampai menyebabkan anda senang untuk hilang modal ya. So anda kena tengok bagaimana pengurusan risiko itu boleh memberi keputusan yang lebih baik kepada anda bila anda trade ya. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan ya, antara teknik yang boleh mengelakkan overtrading dan panik. Yang pertama tuan-tuan dan puan, overtrading berlaku kerana terlalu tamak dan panik. So nampak tak? Tamak, panik. So dua-dua perasaan ni buang saja. Okey, kalau anda ada perasaan ini, jangan sesekali nak tekan buy atau sell, elakkan ya. Next adalah yang paling bagus saya rasa adalah letakkan had bilangan trade. Okey, so contohnya bila tuan-tuan dan puan-puan nak trade, okey, setiap hari 2 kali saja saya akan trade. Itu pun satu layer saja, iaitu 0.01. Okey, hadkan bilangan itu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, next adalah teknik yang anda boleh gunakan adalah gunakan checklist sebelum entry tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebab tu saya banyak kali saya galakkan untuk anda buat journal. Journal perdagangan itu penting ya. Seterusnya adalah teknik untuk anda ikut pelan trading ataupun pelan dagangan. Tuan-tuan dan puan-puan, pelan dagangan adalah asas dalam dunia perdagangan. Anda kena faham perkara ini, anda kena disiplin dalam trading plan anda. Dan seterusnya adalah kekalkan ketenangan emosi. Okey, tuan-tuan dan puan, emosi memainkan peranan paling penting. Tak kisah anda gunakan apa sistem sekalipun dalam dunia ini ataupun teknik apa sekalipun ya. Baik, akhir sekali tuan-tuan dan puan adalah cara membina mindset mental yang stabil dan konsisten ya. So tuan-tuan dan puan, bangunkan disiplin trading anda. Ya, ingat keyword ni, disiplin. Disiplin adalah perkara yang anda kena pegang bila anda start berdagang ya. Seterusnya adalah fokus kepada proses bukannya hasil. Okey, tuan-tuan, kadang-kadang kita memerlukan proses yang akan mengambil sedikit masa. Ini benda yang normal ya, benda yang biasa. Dan anda jangan terlalu fokus kepada hasil, anda tengok proses anda adakah boleh konsisten. Itu yang penting ya. Dan seterusnya adalah terima kerugian sebagai satu proses. Rekod dalam jurnal perdagangan anda ini penting sangat tuan-tuan ya. Bila anda dah start terima kerugian, anda catat dalam jurnal anda akan nampak, oh disebabkan inilah saya start mengalami kerugian. Nampak tak? Daripada situ jurnal anda yang daripada negatif, anda boleh usaha untuk jadikan dia kepada jurnal yang lebih positif ya. Dan akhir sekali tuan-tuan puan, kekalkan mindset konsisten. Tuan-tuan dan puan, dalam dunia perdagangan, kerugian benda yang biasa, keuntungan pun benda yang biasa. So, kekal tenang, kekalkan satu mindset supaya anda boleh konsisten dalam dunia perdagangan. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.